Sebenarnya dalam badan manusia sahaja banyak benda yang kita boleh belajar, banyak benda. Cuba tengok hairstyle ni dia panggil mohawk. Siapa ada hairstyle tu saya bagi RM1. Ada tak? Tak ada lagi, tak ada RM4 lah. Ini style dia. Ada style ni saja ke? Cuba kita perhati tengok apa lagi yang kita boleh buat, yang kita boleh perhati tentang rambut yang panjang, pendek, straight, kedok, keli dan sebagainya, macam-macam. Nampak tak? Perhati rambut dia, saya suruh perhati rambut dia. Lepas tu apa yang kita boleh buat koneksi hubungan dengan rambut, kita belaikan rambut tu, kita jaga, kita shampoo, bubuh conditioner, sikat rambut, pakai blower, kita pergi buat treatment, jaga rambut, kan, potong dia, buat, kalau orang perempuan buat color pula, yang Tuhan bagi hitam dia buat merah, yang merah jadi hitam. Tapi saya pernah tengok yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam pada kan? Dan pakai macam-macam lagi, dan banyak perniagaan keluar, shampoo saja, backglass saja, banyak. Ini contoh saya bagi supaya kita fikir macam mana nak decorate, nak menghiaskan rambut pula. Hias rambut ada banyak macam ni, biar surah orang perempuan. Macam mana nak cover kepala, tudung, hair, ada banyak cara hair dan sebagainya. Itu saya nak lanjutkan sikit. Alright, sekurang-kurangnya contoh ini menyedarkan kita bahawa dalam diri kita sendiri pun, kalau kita perhati dan kita boleh berinovasi dan mendapat hasil kekayaan wang daripada itu. Banyak bisnes yang ni, Pak. Boleh. Jadi banyak betul idea-idea yang boleh dapat daripada yang kita perhati daripada benda persekitaran badan, dengan tidak mengganggu orang lain. Kita boleh menghasilkan sesuatu yang baru begini. Dan balasan yang saya tunjuk itu menunjukkan bahawa inilah kekayaan. Cuba pula kita lihat pada diri seseorang. Tadi saya bagi contoh rambut. Kalau kita cakap tentang manusia, keperluan manusia asalnya apa dia? Makanan, pakaian, perumahan. Betul tak? Daripada makanan saja boleh banyak buat inovasi dan perniagaan dan dapat hasil. Daripada pakaian saja banyak. Daripada perumahan saja banyak berbagai bentuk jenis perumahan. Itu secara kesimpulan. Tapi mari kita lihat contoh yang agak dekat dengan kita. Lihatlah Bandaraya Kuching. Kalau lihat Bandaraya Kuching, memanglah adalah gambar kucing di situ, melambangkan kucing. Soalnya yang saya nak minta saudara-saudari semua fikir ialah, adakah yang dibuat dengan kucing yang dia gambar yang tunjuk itu mencukupi? Adakah itu sahaja yang kita boleh buat? Sila masuk. Kalau tidak, tolong tutup itu. Saya dah cuba buat penyelidikan sikit bila saya datang Kuching, bersorak di sini beberapa kali, dan saya dapati ada lagi banyak ruang, terlalu amat banyak ruang yang kita boleh buat dengan Kuching sebagai Bandaraya Sarawak. Saya cuba berkongsi dengan saudara-saudari sekalian. Saya sedang bercakap dengan Unimas. Kalau tengok paper ini, kita dah sign MOU dengan Unimas. Kita akan buat banyak program, dan insyaAllah di antara idea yang akan saya share ini akan kita kembangkan supaya menjadi satu realiti, insyaAllah. Cuba kita fikir lagi, apa lagi kita boleh buat selain daripada hanya letak yang gambar kucing tadi. Kucing ialah satu
binatang apa ni? Pet. Pelihara. Yeah. To be frank with you, I always make presentation in English, but today they asked me to speak in Malay, so I'm doing immediate translation. Badan pelihara manusia suka ini. Kita semua suka. Siapa suka jaga belah kucing? Angkat. Baik. Ada tak kedai kucing kita boleh pergi beli sekarang? Ada. Berapa jenis kucing ada itu? Ya? Banyak. Okey. Kalau ada orang di kucing saya tahu. Saya cuba tanya, saya cuba cari, tak ada. Ada pet shop, dog shop ada, dog. Itu ada. Dalam internet pun ada. Saya cek. Ada lah. Tapi homo setakat yang saya mampu lah dalam masa terhad. Walk around the street, saya tanya ada tak ini, ada ini. Itu saya katakan kemudian. Okey, nak fikir kucing. Sebagai badan pelihara ni, sebagai badan pelihara, binatang pelihara manusia, kalau kita tengok berapa ramai makhluk yang dinamakan kucing ini. Dalam United States ada 76.4 juta. Dalam di China ada 53.100.000 makhluk kucing. Itu yang saya tanya, tidak ada berapa kucing ada mesej. Dan banyak lagi, banyak. Kucing ni selalu ada Borneo Music Festival, Rainforest Festival, selalu orang datang hebat. Betul tak? Ada tak dia bawa balik kucing yang hidup? Tak ada. Mesej. Ini saya nak bagi pelan-pelan. Alright. Cat, so many breeds, ada banyak jenis. Ini yang saya pilih, tak baca tu. Banyak jenis, betul. Jenis kucing. Dan sama ada kita tahu atau tidak, ada kelab kucing Malaysia, ada expo, ada pertunjukan, ada conference, ada seminar, semua ada program reality kucing pertama di Malaysia di TV3. So banyak benda yang kita boleh buat dengan kucing. Alright, apa lagi? International Cat Club dalam dunia, oleh kerana dia ada 70 juta, 50 juta, 30 juta, dia ada Cat Association International, ada cat show, ada pertandingan ratu cantik cat apa? Kucing. Ada ratu cantik kucing, dah mula bikin cat kucing. Bayangkan ratu cantik kucing, tengok ni. Dalam bulan Julai ada, dalam bulan September, Ogos ada, bulan September ada, September 2020 ada. Santa Monica di Amerika. Wah, kalau ada di sana, kenapa tidak di kucing? Sebab kita memang tempat kucing. Betul tak? Sampai baru ni saya berasa baik. Dalam pendidikan saya terbaca ada satu tempat di Negeri Sembilan, dia buat pertandingan kucing, dan dia ada pakai baju pula kucing, dia model, kucing jadi model. Sebab itu dalam pertandingan ratu cantik